Ini kalau tak ada bukti, orang takkan percaya. 21 Oktober 1988, Buenos Aires, Argentina, hari Jumaat jam 12.30 hari. Seekor anjing pudel bernama Kaci milik keluarga Montoya terjatuh dari tingkat 13 ketika main kejar bola. Semasa tu, seorang wanita berusia 75 tahun, Marta Espina, sedang berjalan pulang sambil membawa barang belanjaan. Tak sempat dia elak, Kaci terhempas tepat di atas dia. Kedua-duanya, Marta dan anjing tu, meninggal dunia di tempat kejadian. Namun, tragedi tidak berhenti di situ. Seorang wanita bernama Edith Sola berumur 46 tahun berada di seberang jalan ternampak kejadian itu. Niatnya ikhlas mahu membantu, tetapi kerana tergesa-gesa menyeberang jalan tanpa melihat kiri kanan, dia dilanggar sebuah bas dan dia maut serta-merta. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki bernama Frank Lino berusia 45 tahun baru sahaja keluar dari farmasi. Dia menyaksikan semua peristiwa ini dan menjadi terlalu terkejut. Jantungnya gagal menahan tekanan. Dia rebah, kemudian dikejarkan ke hospital tetapi meninggal dunia dalam perjalanan. Dalam sekelip mata, 4 nyawa melayang. Peristiwa luar biasa ini menunjukkan betapa aneh dan tragiknya rantaian sebab akibat yang boleh tercetus daripada satu insiden kecil.